Dalam video part 3 bagi fasa screening, kita dah kumpul semua PDF. 48 papers tersusun dalam FT Bank folder. Setiap satu ada DOI, ada source recorded. Title abstract screening tadi, kita screen berdasarkan title dan abstract saja. AI baca ringkasan, buat keputusan awal, quick tapi shallow. Full text screening berbeza. Kita suruh AI baca keseluruhan paper, setiap muka surat, setiap section, method, results, discussion, dan AI kena check setiap satu eligibility kriteria kita satu persatu dengan evidence daripada paper tu sendiri. Ini screening step paling deep dalam keseluruhan systematic review process. Semua ni kita akan buat dalam video kita kali ni. Boleh pergi dekat srscreener.online. Kita sekarang berada di step 4, full text screening. Perhatikan description tu. The AI review complete PDF document against your full inclusion exclusion criteria. Input dia protocol plus individual PDFs. Output decision plus data extraction. Okey, copy prompt. Buka AI chatbot yang baru dengan thinking model. Kemudian paste prompt. Tapi jangan send lagi. Prompt ni perlukan satu lagi benda. Full protocol file kita. Drag protokol PDF ke dalam AI chatbot. Sama macam kita generate title abstract screening prompt. Protokol ni yang akan bagi tahu AI apa kriteria kita, apa PICO kita, apa eligibility kita. Prompt dah ready. And then click download. File dah download. Nama dia dah customize ikut topik kita. Save dalam project folder. Sekarang kita nak tengok apa dalam prompt ni. Nampak? Ini bukan generic prompt. Ini prompt yang specifically dibina untuk study kita. Population criteria ada 5 sub kriteria. Setiap satu kena yes untuk pass. Intervention criteria pun ada. Outcome criteria pun ada. Setiap kriterion ada requirement yang spesifik dan check column. Ini yang AI akan guna untuk evaluate setiap paper satu persatu. Kriteria by kriteria. Select all. Copy. Kita akan guna prompt ni sekarang. Buka AI chatbot thinking model, chat yang baru. Paste screening prompt yang kita dah copy tadi. Send dulu prompt tu supaya AI chatbot faham konteks. Sekarang, kita upload paper pertama daripada FT Bank. Just drag dan masukkan. Satu chat, satu paper. Setiap paper, kita akan di-screen dalam chat yang berasingan. Kenapa? Sebab kalau semua paper dalam satu chat, konteks window AI chatbot akan penuh. Dia akan mula lupa kriteria awal, satu paper sahaja per chat. AI boleh fokus penuhnya. Tapi prompt yang sama, kita paste prompt yang sama untuk setiap chat yang baru. Upload satu PDF and then click run. Untuk paper seterusnya, buka new chat, paste prompt yang sama, upload PDF yang seterusnya, and then click run. Paper ketiga, new chat lagi, paste prompt and then send. Nampak pattern ni repetitif tapi sistematik. Setiap paper dapat treatment yang sama, prompt yang sama, standard yang sama. No bias.
Boleh tengok dekat sini, Study Ciela Della CAM 2014. Decision include all criteria verified. Yes, bermaksud setiap kriterion dalam eligibility checklist kita, population, intervention, comparator, outcome, semuanya lulus. Dan perhatikan browser tab tu. Kita guna tab grouping untuk organize, green tab untuk include, red tab untuk exclude, supaya kita boleh track secara visual mana yang dah screen, mana yang include dan mana yang exclude. Mayor 2025. Decision exclude. Tengok detail dia. Bukan sekadar cakap exclude, dia bagi reason code. Dia code evidence daripada paper tu sendiri. Malah ada secondary issues juga. Ini level of detail yang reviewer nak tengok. Kalau kita exclude paper, kita kena justify kenapa. Dengan evidence, dengan specific criterion. AI buat semua ni secara automatik. Ackerman 2018. Lagi satu exclude. Tapi tengok eligibility checklist dia. AI siapkan checklist penuh, full text accessible, yes. Population criteria, semua yes. Semua pass kecuali outcomes. Paper ni report outcomes yang tak match dengan protokol kita. Ini penting, walaupun paper tu exclude, kita boleh nampak exactly di mana dia gagal. Transparent, reproducible. Setiap kali AI bagi decision, kita record terus dalam search tracker. Pergi ke tab screening log, FT decision column, drop down, pilih include atau exclude. Kalau exclude, kena pilih FT exclusion reason. Drop down dah ada semua standard reason. Wrong population, wrong intervention, wrong comparator, wrong outcome, wrong study design, not English, unavailable, duplicate, abstract only, other. Pilih yang sepadan dengan AI output. Di sini tulis sebab utama untuk exclusion adalah E4, outcomes. Jadi kita pilih wrong outcome. Untuk paper yang unavailable, papers yang kita tak dapat full text walaupun dah cuba semua channel, pilih unavailable sebagai FT exclusion reason. Proses ni repetitif, buka AI chatbot baru, paste prompt, upload PDF, tunggu decision, record dalam tracker. 48 papers, satu persatu. Tapi jangan rush, setiap decision kena betul. Kalau AI kata include, check eligibility. Kalau semua yes, terima. Kalau AI kata exclude, check evidence yang dia code. Adakah kriterion tu memang fail? AI dah buatkan heavy lifting, tapi verification tetap tanggungjawab kita. Dah habis, semua rules dah ada FT decision. Notes column tulis FT screening completed untuk setiap paper. Ada campuran include dan exclude. Setiap satu ada reason yang spesifik. Dan nampak rules 52 ke bawah tu, itu records yang dah exclude masa title abstract screening dahulu. Yang tu dah tak perlu sentuh. Sort FT decision column Z to A. Include akan naik ke atas. 6 papers include. Dekat atas hijau. Lepas tu
semuanya exclude. Dengan exclusion reason yang lengkap, wrong outcome, wrong population, wrong intervention, wrong comparator, wrong study design atau unavailable. Prisma Flow boleh tengok keseluruhan gambar. Identification 2,567 rekod dari database, 138 dari other sources, total 2,705. Duplicate remove 1,305. After duplicates 1,400. Screening title abstract screen 1,400. Exclude 1,352. Report sought for retrieval 48. Not retrieve 4. Report assess for eligibility 44. Report exclude 38. Dengan breakdown yang lengkap, wrong population 15, wrong intervention 10, wrong comparator 2, wrong outcome 10, wrong study design 1, dan akhirnya study include in review 6. 6 daripada 2,705 records yang kita identify pada permulaan. 6 yang survive semua peringkat screening. 6 papers yang betul-betul meet semua eligibility kriteria kita. 6 papers yang kita akan bawa ke data extraction dan synthesis. Dan semua nombor ni automatic, kita tak kira manual. Tracker calculate daripada data di screening log. Prisma 2020 compliant, ready untuk manuskrip. Okey, jom kita recap. Dalam video part 4 ni, kita generate customized full text screening prompt daripada protokol, spesifik kepada kriteria kita. Kita screen 48 papers satu persatu. Setiap paper dalam chat berasingan. AI baca full paper, complete eligibility checklist, bagi decision dengan evidence dan reason code. 6 include, 38 exclude daripada 44 yang kita actually assess. 4 lagi unavailable. Setiap exclusion ada reason yang spesifik. Semuanya dokumen dengan evidence daripada paper sendiri. Prisma Flow auto update complete dari identification sampai included. Tinggallah 6 studies. Okay, so for the next step, see you in the next video.